Kata Zubaidi rahimallahu taala dalam Ittihad Pusadatul Muttaqin, cara bagi Ihya Ulumuddin, Imam Zubaidi kata apa? Tidak harus bertolong dengan jin. Ya, dia berkawan jin, ada hal kan dipanggil jin. Lama-lama dia yakin dengan jin, Tuhan lah nampak. Lama-lama dia boleh iktikad jin pula memberi kesan dan jadi syirik dengan Tuhan lah. Tidak harus bertolong dengan jin pada menyempurnakan segala hajatnya dan menjunjung suruhnya, suruh jin. Jin pula arah ke dia, kau buat gini, buat gini. Kadang-kadang dia kerja-kerja mengarut pun ada. Dan menghambil khabarnya, khabar jin. Assalamualaikum Datuk. Dia beri salam. Masalahnya macam dah selesai ke? Dia buat dengar orang ni, dengar dia cakap, wah dia dialog, tahu ya ke tidak, dia bohong. Pertama orang pun bohong, jin lagi tuan ni. Jadi mana benda-benda yang macam ni boleh merosakkan. Mengambil khabar, ada orang beritahu ni, ni ada maklumat baru. Maklumat apa? Dia berkawan dengan jin. Semua tak dibenarkan. Dengan satu daripada segala ghaib, daripada aib-aib dan seumpama demikian itulah. Dan bersuka-suka bangsa jin dengan bangsa manusia, iaitu ialah membesarkan dia dan membetulkan dia. Oh, betul lah khabar jin ni, betul lah ni khabar daripada jin, dan minta tolongnya, merendahkan diri baginya. Dia dipijak kembali itu. Berkahwin dengan jin boleh, berkahwin jin tak dibenarkan. Jamhur ulama tak benarkan bernikah dengan jin, kecuali satu kaul, Ibnu Yunus yang mengatakan boleh, lain yang kata tak boleh. Ya, kalau pakai kaul yang kata boleh, banyak masalah. Kamput di bulat, dia kata kena kamu tangkap, mana apa kau? Jin. Gua jin kepala dogol. Dia pergi berzina, melembung perut, jawab kamu tangkap dia, anak kahwin dengan jin ni dia. Wah, habis dah, tak ada jalan hukum kan. Semua orang jin, semua bapak jin. Gua jin kepala gondol.